Alhamdulillah, okey. Naim pun tidaklah macam ada nak menasah ke apa, but for now memang Naim betul fokus untuk kita garing dia. Alhamdulillah semuanya okey. Terima kasih. Untuk persembahan masih lagi berbincang dengan pihak management. But as for now, kita laksanakan apa yang dah ada dekat depan korang dulu lah. Alhamdulillah semua okey, tak ada masalah dan semuanya pun bagi doa yang baik lah. Sebutan untuk kes ini akan berlangsung pada 18 hari bulan Ogos. Sebutan Itu sebutan. Ada ikat jamin ke tadi? Ikat jamin RM12,000 RM12,000 telah ditetapkan mahkamah. Pasport antarabangsa diserahkan kepada pihak mahkamah. Jadi Naim dekat sini, Naim baru saja didakwa untuk satu tuduhan yang berat. Dan Naim faham semua ada persoalan dan juga orang kata banyak tanda tanya kan, dan menunjukkan sistem pihak juga. Waktu sekarang ni Naim belum bercadang untuk nak mengulas panjang tentang perkara dia, oleh kerana kita masih jadi peringkat awal. Okay? Dan juga Naim tidak ingin ada sebarang campur aduk yang mungkin boleh mengganggu perbicaraan itu. Dan as for now, Naim serahkan semua pada sistem keadilan dan juga Naim dekat sini komited untuk bagi kerjasama yang penuh bagi membersihkan nama Naim dan Naim harap dapat tahu daripada semua orang and thank you so much. Itu saja.